Pergi rumah orang kahwin apa, sampai pagi pun belum pulang-pulang lagi. Tifa, Jamil dah pulang. Cuma bapak tengok, sudah pukul 7.30 pun dia belum pulang-pulang lagi. Hati siapa yang tak sakit? Macam mana dia nak pulang? Asyik kau main mahjong saja. Sudahlah pak, bapak tu selalu sebelahkan si Jamil. Jamil. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil? Pak. Saya tahu yang saya ini seorang menantu yang nakal, Pak. Tetapi manusia yang paling saya hormat sekali dalam dunia ini ialah Bapak. Terima kasih. Dan saya rasa lebih baik saya berterus terang dengan Bapak. Bagus. Cakaplah, Jamil. Semalam saya menikah lagi satu, Pak. Alhamdulillah. Bapak tak marah, Pak? Apa yang Bapak nak marah? Anak jantan. Tapi Bapak minta satu saja. Apa dia, Pak? Sekarang kau sudah isteri dua. Mesti timbang sama rata, sama rasa. Mesti adil dan saksama. Tetapi apa mesti saya kat dengan Latifah, Pak? Pandailah kau borakkan dia tu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jamil. Ya, Pak? Selamat berganti baru. Allah panjangkan usia Bapak mertuaku. Amin. Ni, kau dah bangun, Pak? Abang pergi ke mana? Sampai pagi baru pulang? Allah, kau tak tahu, Pak. Semalam kawan-kawan abang semuanya tak mau lepaskan abang, Pak. Mereka tu sayang pada abang. Mereka ajak makan, minum, menyanyi, menari. Dahsyat betul, Pak. Abang pun menarilah tu. Allah, apa salahnya setahun sekali, bukannya selalu. Pak, semalam kau main mahjong, menang ke kalah? Menang RM10. Pak, kalau pasal main mahjong, siapa boleh lawan? Pak, semalam kawan-kawan abang semuanya kirim salam pada Pak. Lebih-lebih lagi isteri Cik Jamil. Jamil yang mana? Jamil, pengantin baru. Waalaikumsalam. Kau ni nak ke mana pula, Pak? Ha? Kemana lagi? Tak salah. Allah, tak usah lebih pasal, Pak. Marilah kita duduk di sini, bergurau senda. Kenapa abang ni? Ini mesti ada apa-apa tak? Sumpah tak ada apa-apa, Pak. Aku tu teringat pada pantun orang tua-tua. Katanya, 2-3 kucing berlari. Mana nak sama kucing yang belang? 2-3 boleh dicari. Mana nak sama adik Latifahku? Sudahlah. Dah tua pun. Pak. Kau nak pergi pasar, jaga ya. So nak bawa kereta pelan-pelan sikit ya, Pak. Berbahaya. Iyalah. La 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 la.